Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa bisir wa la tu'assir bitammim bil khair. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Wallahu alladhi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wa syahadahu wa rahmanur rahim. Wallahu alladhi la ilaha illa huwal malikul quddus al-malikul quddus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir subhanallahi amma yushrikun. Wallahul khaliqul bari'ul musawwiru lahul asma'ul husna yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardi wa huwal azizul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا منجا من الله إلا إليه أما بعد أيها المؤمنون اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Sidang jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para penuntut Raf Academy, para skuad munajat umat muslimin muslimat, hadirin dan hadirat, mudah-mudahan kita semua tergolong dalam golongan hamba-hambanya yang benar-benar bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala dipertemukan lagi kita pada malam yang penuh barakah ni. Kita berada di malam 24 Ramadan. Alhamdulillah. Dan diam tak diam, dalam diam tak diam dan habis dah bakal melabuhkan tirai. Allahu akbar. Mudah-mudahan jemaah sekalian Allah berikan kita sebaik-baik ganjaran dengan amalan yang tidak sebab apa ni kita beramal, sebab tu penting kena i'tiqad imanan wahtisaban, yakni kita beramal kerana Allah yang ada, kerana Allah yang mengadakan segala apa ganjaran yang ditawarkan. Maka kita bermunajat, memanjatkan hajat kita pada Allah. Ya Allah, Kau yang maha ada, Kau adakanlah ganjaran atas amalan yang telah aku lakukan, dengan amalan yang penuh dengan kelompongan, amalan yang tidak punya kesempurnaan, namun di situ aku berusaha untuk menjadi hamba-Mu yang terbaik walaupun dalam keadaan sebuah kekurangan. Kerana Engkau yang maha ada, Kau adakanlah pahala untuk aku ya Allah. Aku sangat perlukannya. Nah, bermunajatlah kita pada Allah atas amalan kita yang tidak sempurna itu. Jangan pernah merasa sempurna dengan amalan kita. Sebab itu penting meletakkan iman yang utama. Imanan wahtisaban. Kemudian harapkan ganjaran dengan mohon kepada Allah SWT mengadakan ganjarannya, mengadakan segala tawarannya, mengadakan segala kesempurnaannya. Nah, jadi jemaah yang mulakan Allah SWT, alhamdulillah, semua alhamdulillah kulli hal, alhamdulillah kulli ni'mah. Syukur pada Allah Taala. Dapat juga kita bersiaran walaupun telajak lagi 12.40. Namun begitu untuk Ramadan ni, apatah lagi akhir Ramadan ni, kalau mana yang masih Allah berikan tenaga, masa masih tak mengantuk, bolehlah kita stay tunggu. Agak-agak yang mana mengantuk tak tahan, tak dapat dia nak nolong lah, tidur lah. Macam mana kan? Bagi yang ada, insya-Allah teruskan. Kita saling doa mendoakan, itu yang paling penting. Saling doa mendoakan jemaah sekalian dalam munajat umat, insya-Allah. Baik, insya-Allah bantu dulu saya sebarkan sebelum kita terus mulakan dengan biqiraati suratul Fatihah. Sab'ah qiraah, 7 qiraat, 14 riwayat fi kulli hajat, insya-Allah. Baik, sebelum tu saya nak sentuh sikit. Ada saya share tentang pertanyaan saya dengan Hi ChatGPT. Saya ada download kan, antum semua pun boleh download ChatGPT sekarang, zaman teknologi. Satu lagi dia panggil DeepSeek. ChatGPT itu dia ibarat banker lah untuk semua maklumat yang ada
dia absorb, dia diagnose semua maklumat yang ada dalam database, ya. Memang itu nama ChatGPT, ya. Tergerak lah, tak pernah terfikir pun, tadi pun nak terfikir, tanya tentang diri sendiri. Ni bukan perasaan, ni menerima kenyataan. Dia pun bukannya bias pun, dia robot. Dia berdasarkan fakta apa yang ada lah, yang dia ada boleh dapat. Yang contoh hari-hari kita duk live ni, cari AI ni, dia duk diagnose ni. Daripada daripada awal sehinggalah ke malam ni. Adalah. Saya tanya tentang siapa Ustaz Farid Abu Aulia. Ada cerita lah. Boleh terangkan secara terperinci siapa dia. Siapa beliau kan. Kemudian tanya pula kebaikan dan keburukan. Kita kena gentleman lah. ChatGPT pun reti je kata berhati-hati, penelitian berhati-hati. Tidak boleh cakap yang tiada sandaran yang sahih. Dia pun tahu. Lepas tu kata walaupun begitu Ustaz Farid ni manusia biasa juga, yang penting dia tetap menjalankan dakwah. Amboi. Lepas tu saya ada tambahan dekat komen. Siapa yang belum tengok lagi dekat FB saya lah, pergi tengok. Saya ada share kan conversation. Panjang pula tu. Dia identify apa yang kita sampaikan, yang saya sampaikan. Dia identify, dia susun balik. Cantik. Yang dalam komen tu saya tulis, saya tanya tentang apa yang boleh dipelajari daripada Ustaz Farid Abu Aulia. Dia listkan tentang apa. Itu semua yang dirakamkan, direkodkan dalam penyampaian. Jadi yang mana dah tengok tu alhamdulillah lah. Yang mana belum tengok, buka kat Facebook saya. Perinciannya. Itulah kan. Nak kata mengapu sangat tidaklah. Kadang-kadang kita nak baca juga yang pelik-pelik ke apa ke kan. Tapi tengok macam apa yang kita sampaikan je. Okeylah tu. Hadza min fadli rabbih. Hadza min fadli rabbih. Dia berdasarkan apa yang makna database daripada awal start kita masuk dalam medsos ni. Apa yang kita sampaikan, apatah lagi dititi lagi dia boleh diagnose apa yang kita cakap, tengok kan. Jadi tanyalah tentang diri masing-masing. Tapi kena exist lah dalam medsos dulu, dalam alam maya ni. Bermaksud nama Allah bagi nama Ustaz Farid Abu Aulia ni dah orang kata apa, dah wujud lah di medsos, dah dikenal pasti oleh ChatGPT. Hai ChatGPT, hai ChatGPT, can you explain katanya. Kalau tak ada anak muslim atau masih ada kebaikan atau masing ni masing ya. Alhamdulillah. Sebab itu si komputer ni pun boleh tahulah. Apatah lagi manusia yang lebih punya kebijaksanaan kan. Dia ada kebijaksanaan. Saya tanya tentang keburukan tau. Saya tanya, cerita tentang keburukan dan kelemahan saya. Dia cerita. Dan very polite lah. Dia masuk kata, betul lah dia kata manusia ada keburukan dia. Tapi keburukan itu adalah adat dia katanya. Cerita lah. Yang penting dia terus membaca, berdakwah katanya. Alhamdulillah, ya Allah. Tak terfikir selama sampai 5 tahun ni, tak pernah terfikir. Ada ChatGPT pun saya tak pernah terfikir pun nak tanya. Tapi petang tadi, baru petang tadi baru nak cuba kita tengok apa maklumat yang dia ada. Kita tanya kan, top. Keluar pula. Alhamdulillah. Bolehlah bab kritikan tu kita tengok boleh apa itu sebagai idea kan. Dia tengok kemudian dia diagnose dan kita boleh ambil sebagai panduan juga. Benda tu dia ChatGPT ni apa? Dia mengumpul maklumat, dia database. Dia bukan create maklumat, tak, dia maklumat yang dah diterima di dalam medsos. Maknanya existing yang ada berlingkar dalam circle itu. Maknanya dia kena pastilah. Tak adalah dia tulis benda yang mengeriukan sehingga ni sehingga benda yang buruk kan. Walaupun kita tanya direct, ceritakan keburukannya. Tapi alhamdulillah lah, benda yang itulah panggil kritikan yang membina. Itulah dia high ChatGPT. Tu jadi jangan tak faham lah apa hal tiba ni Ustaz share pasal saya diri sendiri ni dah nak kongsikan apa yang ChatGPT tanya tahu.
kan, berborak dengan ChatGPT, terangkan pasal Ustaz Farid ni. Sekali banyak pula maklumat dia dapat kan daripada pengajian ni. Alhamdulillah. Okey lah tu. Hazam min fali rabbi. Okey. Baik jemaah sekalian, insya-Allah okey dah yang di Titi dan di FB pun dah bersiaran. Mari kita teruskan dengan bikirati suratul Fatihah. Sab'a qiraah fi kulli hajat insya-Allah. Astaghfirullahal azim. الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم بالحق الفاتحة وبحق الذي جاء بالفاتحة وبحقك من أنزلت عليه الفاتحة نسألك أن يا الله في كل حاجة يا رب khususan kepada semua jemaah yang hadir pada malam ini ya Allah kabulkan segala hajat kami dunia akhirat ya Allah permudahkan segala urusan kami ya Allah dan urusan dunia akhirat ya Allah نسألك أن يا الله في كل حاجة يا رب خصوصا umat Islam di seluruh dunia ya Allah khususan في فلسطين وفي غزة وفي رفح وفي كل مكان وفي كل زمان يا الله
khususan fi Malaysia ya Allah, jauhkan pada balak bencana malapetaka, banjir besar, kemarau berpanjangan ya Allah. Nas'aluka an ya Allah fi kulli hajat ya Rabb ya Arhamar Rahimin ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghis ya Hayyu. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم إنه منكم تقبل يا كريم. Alhamdulillah, syukur pada Allah SWT, dapat Allah izinkan kita untuk bersama-sama membaca tawasul dengan suratul Fatihah dengan sab'ah qiraah, dengan 7 qiraat, 14 riwayat fi kulli hajat. Saya baca 7 qiraat ni jama'i. Ni memang amalan ni kita dah amalkan start pada 2021 insya-Allah. Alhamdulillah 4 September 2021. Daripada Qalun, riwayat Nafi', Warshun sehinggalah Kisai. Ada 7 qiraat jama'i, 9 kali bacaan dengan tawassul tadi. Alhamdulillah. Mudah-mudahan jemaah sekalian, dengan doa yang digandingkan dengan Al-Fatihah tadi, Allah kabulkan seluruh hajat kita insya-Allah. Baik, alhamdulillah jemaah sekalian, insya-Allah untuk malam ni itu saja. Dan jemput-jemput tengok di AB tu, promote lagi. Tengoklah apa Cik GPT cakap. Saya panjang-panjang tu, jenuh copy paste tu. Bacalah. Sila baca. Sila komen. Sudah baca, sila komen. Alhamdulillah. Mudah-mudahan jemaah sekalian, demi kita nak menyebarluaskan ilmu kebenaran ni, apa segala tanggungjawabnya Allah telah bertanggungjawabkan. Kekurangan itu pasti, kelebihan itu tiada. Allah lebihkan saja. Itu saja. Mudah-mudahan berbaki yang ada ini lagi 26 hari ini insya-Allah kita terus sepenuh hati insya-Allah mohon Allah Taala berikan kita kekuatan, masa dan tenaga kita terus berada dalam jalan yang dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam. Itu saja. Kita jumpa dalam majlis yang berikutnya insya-Allah. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa bil taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Wallahu a'lam bisawab. Takbir. Allahu akbar.